Selamat pagi semua, kita bersama lagi di Peter B Channel. Pagi ni saya nak buat kuih bengkuang ya. Ini bahan yang saya guna untuk membuat kuih bengkuang ini. Ini ialah sengkuang guys, buah sengkuang yang sudah saya parut. Dan saya masukkan udang kering. Saya sudah cuci dan selepas ini saya akan blend kasar nanti. Saya juga masukkan 2 biji telur, bawang yang sudah saya potong kecil-kecil ya, sedikit lada, cili, dan ini ialah acuan kuih bengkuang yang saya beli ya sebelum ini. Walaupun dia kecil guys, tapi kayangan juga harga dia. Ini RM20 guys. Sudah lama saya mencari acuan ini, baru saya jumpa. Saya terus beli dan harganya agak kayangan juga. Dan saya masukkan tepung gandum, sedikit tepung beras, garam, serbuk perasa, air ya. Itu ialah antara bahan yang saya guna untuk membuat kuih bengkuang ini. Ini kuih legend guys. Sewaktu saya sekolah dulu memang hampir setiap hari ya saya membeli kuih ini di kantin sekolah. Harga masa tu 20 sen. Sekarang saya baru sudah beli beberapa hari yang lalu guys. Satu biji, satu ketul tu RM1. Jauh bezanya guys. Jadi saya cuba buat agak banyak. Saya buat sebab saya nak kongsi dengan adik saya. Ini memang favorite kita guys. Kita makan bersama dengan chili sauce. Kita lihat hasil dia nanti guys. Saya nak blend udang kering tadi guys yang sudah kita cuci supaya ianya agak kasar sedikit ya. Nak menumis sengkuang tadi guys. Saya masukkan sedikit cili. Menyelerakan ya. Saya nak masukkan udang yang kita sudah blend kasar tadi. Saya guna banyak udang guys, udang kering ya, sebab saya buat banyak. Ini pertama kali saya buat kuih ini guys. Harap menjadilah nanti. Saya nak masukkan udang kering kita. Masukkan bengkuang tadi guys yang sudah kita parut ya. Garam, lada sedikit, saya juga masukkan sedikit gula supaya ada rasa melon rasanya guys, ada rasa manis sedikit. Saya juga masukkan
kecap manis pedas ya. Saya tak masukkan oyster sauce sebab kita tidak makan oyster sauce. Sekejap lagi saya akan tutup api ya. Saya tidak campurkan dengan carrot. Kalau ada lobak merah lagi cantik warnanya guys. Tapi saya guna sengkuang saja. Buat campuran tepung dia guys. Ini saya guna cawan metrik ya. Saya buat tiga cawan metrik ini tepung gandum. Okey, dan saya akan masukkan 1 cawan metrik tepung beras. Tidak penuh guys. Okey, saya akan campurkan telur, 2 biji telur. Saya masukkan garam ya. Okey. Dan saya akan masukkan cawan air. Ini saya masukkan lagi 3 cawan air guys. Okey, 1, 2, 3. Saya akan gaul. Kalau adunan kita ini pekat ya, kita tambahkan sedikit-sedikit air dia, jangan terlalu cair guys. Saya akan tambahkan setengah cawan lagi, setengah cawan air. Saya tambahkan setengah cawan air. Ini campuran tepung tadi guys, tepung gandum 3 cawan metrik, tepung beras 1 cawan tapi tak penuh ya. Dan ini ialah sengkuang. Saya tumis bersama dengan udang kering, sedikit lada, bawang dan juga cili ya. Sampai ini saya nak goreng dia guys, goreng bengkuang ini. Kita akan lihat hasil dia nanti guys. Sengkuang yang saya sudah tumis. Mencabar juga buat ini guys. Saya masukkan lagi tepung yang sudah saya campurkan tadi. Dan saya goreng di sini. Keluarkan guys, macam mana nak keluarkan?
Haleluya. Itu rupanya. Kita masukkan singkong lagi. Kita buat banyak dia punya inti guys. Saya sebut inti ni. Guys, wow, tomel guys, ini dia sudah masak. Masuk di sana. Dia tak keluar sendiri tu guys. Kita perlu simpan sedikit minyak di dalam acuan ini. Baru kita masukkan adonan tepung tadi. Kalau tidak dia melekat guys. Melekat dalam acuan ini. Banyak inti saya beli guys. Dan tu sedap ini nanti. Wow, kebunya guys, tomelnya. Sewaktu saya membeli dia satu ini macam seperti ini RM1 sebab susah nak buat guys. Yang kedua, tidak sia-sia saya beli acuan dia guys, menjadi juga rupanya. Empat nak keluarkan ini yang masalah dia guys. Saya kurang mahir nak keluarkan ni. Haleluya. Ini dia bengkuang kita sudah masak guys, sudah siap. Mencabar juga buat ini tadi. Akhirnya dapat juga kita buat. Selamat mencuba. Terima kasih.